Kita semayang, lepas tu ketuk. Nak keluar mana? Supaya tak ganggu orang solat. Baik. Hukum melintas depan orang semayang haram. Faham lagi? Orang tengah semayang, kita sengaja tahu dah kita lintas ke depan ni, haram. Berdosa. Melainkan dia semayang itu di tengah pintu. Orang nak lalu tak boleh, maka tak apa lintas. Sebagai hukuman dia, salah semayang depan pintu. Faham lagi? Jadi kata ulama fiqh, bila kita tengah semayang, lepas tu kita batal, jangan lintas depan orang semayang. Keluar ke belakang atau ke depan. Contoh kita ada pintu depan, kita keluar straight. Dia ambil wuduk, masuk balik ke belakang. Faham lagi? Jangan lintas ke tepi. Kerana orang tengah semayang. Sehingga ada fatwa mengatakan duduk di situ sampai habis semayang, baru keluar. Nah, tapi ada juga pendapat mengatakan kita boleh keluar melalui belakang. Maknanya kita tengah semayang, saf ketiga. Belakang kita ada dua lagi saf. Faham lagi? Kanan tak boleh lalu orang semayang, kiri tak boleh lalu. Kita pusing belakang, kita rolok tangan. Orang yang di belakang ni, bila tengok orang depan pusing, hendaklah longgar dekat. Buat gini. Faham? Orang hakkan ni buat gini. Orang yang sebelah ni buat gini. Boleh tak lalu? Boleh tak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, termasuk tolong-menolong perkara baik. Ha? Jadi orang belakang pusing, Allah begitu tangan, buat isyarat, maka ni pun buka. Boleh tak lalu? Ingat tu. Jangan Allah tangan, Allah. Balik awal. Faham lagi?